biskut lidah kucing. Sekarang kita buat biskut coklat. Hari ni memang bukan hari aku. Kau tahu aku. Duh ni keras gila kalau aku. Tapi bukan hari aku. Hari ni selalu buat okey je. Kenapa hari ni? Dah lah, okay, bye. Nak buat projek. It is so hard. It looks so professional. Ini baju-baju merendang. Oh my god, it's cool. Sekarang kita nak pergi rumah nenek. Yang kita punya nak bawa dah? Mana ada? Sama mama dan ayah. Ahmad dengan Adam boleh naik motor. Macam mana? Yang buat sarang tu. Ha? Kat sana lah. Dia ambil. Ini buah camceng. Buah camceng. Camcai salah. Camcai. Dia kurang manis. Walaupun, mana buah lagi satu? Walaupun nampak macam tekstur dia macam wow. Oh my god. So powerful. Tapi sebenarnya buah yang kecil ni lagi manis daripada buah yang besar. Ini nama dia tak tahu apa benda. Tapi yang ni lagi manis. Secara rasmi oleh penyimpan Besar Raja-Raja Tan Sri Said dan Said Ahmad pada Dah pasang. Wahai perantau, perantau di kota. Walillahilhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So what we have here is first nasi impit, lepas tu lemau, then this is sotong kacang sambal, sotong sambal. Tapi dia ada kacang, so dia kira macam kuah kacang. Lepas tu ada rendang ayam. Lepas tu at the end ada serundi, rendang lagi. Air keladi. Jauh. Hitam. Kau nak siapa? Kau hitam? Ayah doakan kau berjaya dunia.
Anjay. Cik. Ui. Tak maaf ya. Goblok. Baik. Aira. Mata tu. Aira. Kau. Okay, komen. Komen hari ni. Hari ni kita ada dekat Banting. Macam. So mana perasaan nenek hari ni? Alhamdulillah, cucu ramai. Walaupun sempit, cucu ramai. Kenapa? Alam? Aduh, baju kenduri. Weh, kenapa? Mina, anak aku sama baju aku, Mina. Baju kenduri, mahapan. Kenapa? Aduh. Kenapa? Aku bagi kondisi lain. Kenapa kau dengan aku? Ya ilah, Ni baju kau sama. kenapa besar macam Hadira yang beli. Kau tengok eyeliner. Anak aku yang make up. Seketul alam. Siapa yang dekat ni? Telefon tak angkat. Tiba telefon tu. Pak Zahid dan Batin. Tak nampak okey. Apa? Apa mak kau ni Alang? Tahu? Alang? Alang ni kena minta maaf dengan nenek. Jangan bertekak lagi. Tak apalah minta maaf je lah dulu. Dia tak bersedia lagi. Bawah. Lutut. Kau ni. Macam kenal dia tadi. Kakak ni. Basuh dia. Tadi tak boleh berlutut. Tak boleh menonton. Bas. Sabarlah dulu. Aku nak makan. Memang ni sangat sedap. Dia berlemak dan juga rasa lemang lah. So overall kalau makan tak muak. Okay. So saya bagi dalam 9/10. FIFO. Bye FIFO. Bye FIFO. Bye. Kita akan berjumpa lagi dekat Raya next year. Tiba. Bye.
Apa ni datang rumah orang petik kari. Astaghfirullahaladzim. Busuk tangan kau nanti. Nak masuk dalam kereta palang. Kan dia. Ini kayak kambing datang tadi Gin. Ya ni. Alah, merajuk je rupa tak jadi Gin. Tak merajuk dia kalau tak jadi ambil dia. Bye. Kak Gem, Kak Gem. Kata-katanya. Dalam kereta ni kau macam-macam. Kereta. Ni nak bawa pergi mana? Bawa balik pergi rumah lah. Astaghfirullahaladzim. Bawa balik cawan. Macam So sekarang kita akan pergi ke belakang sebab mama kata kat belakang lagi cantik. So jom ikut saya ke belakang. Dah bergema suara takbir. Datang. Kuda, baju kuda. Baju ni, baju pokok rambutan kau baju kat mana? Nas. Aduh. Nas. Nas. Betul penjara lah. Anas. Nas. Anas.